Ok guys, so hari ni aku nak top up aku punya biji kopi. Dah habis Dan ini kopi aku dah dapatkan. Ada dua Dan ini satu klasik, satu lagi adalah Robusta. Dan ini adalah daripada Mr. Coffee. Okay. So oleh kerana sebelum ni adalah Robusta, jadi aku nak tukar sikit rasa kepada klasik. Untuk pengetahuan korang, Robusta dengan klasik ni rasa dia sama je, lebih kurang. Cumanya untuk Robusta ni dia lebih kepada macam rasa dia lagi tajam sikit lah pahit dia tu. Untuk klasik ni dia macam lembut je, tapi pahit lah. Sebab kopi kan, tapi pahit. Tapi kalau siapa yang suka rasa pahit yang memang pahit betul, so boleh pilih untuk Robusta lah. Tapi kalau yang nak yang smooth je pahit dia, ini antara yang aku suggest kat korang lah, untuk yang klasik ni. Okay. So kepada korang yang nak dapatkan biji kopi yang aku rasa harga dia boleh tahan, tak ada mahal sangat lah, sesuai lah untuk macam nak buat kat rumah kan, untuk hari-hari punya. So Mr. Coffee ni antara yang aku suggest kat korang lah. Ni biji kopi dia. Tengok tu. Okay. So kalau korang nak dapatkan biji kopi daripada Mr. Coffee ni, yang macam aku punya yang klasik ni, yang aku tengah masukkan dalam bekas ni, korang boleh tengok dekat bawah sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.